Menerusi perkongsian seorang TikTokers yang juga merupakan seorang wedding planner dikenali sebagai Nabil Barakbah di laman TikTok miliknya, Nabil ada berkongsi sebuah kisah pengalamannya ketika menguruskan sebuah majlis kenduri kahwin. Menurutnya, berlaku satu kejadian aneh apabila hidangan lauk pauk yang disediakan buat tetamu yang datang kesemuanya basi. Lebih mengerikan apabila terdapat banyak lalat hijau berterbangan hinggap di sekitar kawasan majlis itu, sekaligus mengundang rasa kurang selesa di kalangan tetamu yang berada di majlis itu. Malah, gangguan juga turut berlaku terhadap pengantin. Namun, Nabil menjelaskan tuan rumah ada mendedahkan kepada Nabil punca sebenar mengapa gangguan itu terjadi. Tularnya perkongsian ini telah meraih perhatian para netizen. Menjengah di ruangan komen, pelbagai reaksi diberikan oleh netizen mengenai perkongsian tersebut. Tanpa membuang masa, mari saksikan video ini. Okey, yang ni kisah pasal Nabil pernah ditugaskan jadi wedding planner dekat sebuah kenduri, dekat sebuah kampung dekat Negeri Kedah. Kira cerita dia macam ni, Nabil ditugaskan saja untuk menjaga dan menguruskan perjalanan majlis kenduri kahwin tersebut. Tapi tuan rumah tak ambil dekat Nabil catering pasal dia dekat belah kampung. Jadi mereka memilih untuk buat masak pakat. Maksudnya tu mereka pakat-pakat dengan orang kampung semua. Mereka akan masak lah untuk jemputan mereka. Jadi Nabil ni hanya ditugaskan untuk buat pelamin, make up, lepas tu menguruskan majlis tu lah. Makna kata keluar masuk makanan, semua Nabil tahu. Lepas pada tu susunan meja, atur apa semua tetamu pun Nabil tahu. Jadi kenduri ni dekat kampung tapi diadakan dekat sebuah dewan dekat kampung tersebut. Jadi nak dijadikan cerita pada pukul 12 tengah hari. Makanan dekat kawasan kampung selalunya kat Negeri Kedah start pada pukul 10 tu, pukul 9.30, 10. Kalau pukul 10 lah. Orang dah mai dah kenduri, tahu tak? Tu tak kira lagi lah kalau makan-makan pakat waktu-waktu pagi untuk tukar-tukar masak, nak masak untuk catering. So, masa tetamu duk mai dalam pukul 10 sampai pukul 12, okey. Makanan semua elok, keadaan semua tenang. Tiba-tiba, nak dijadikan cerita, start pada pukul 12, Nabil ni dah habis dah make up pengantin. Nabil keluar daripada bilik pengantin tu, Nabil pergi lah jenguk lauk-lauk dalam periuk-periuk, dalam tempat-tempat masak-masak dekat bahagian belakang lah. Untuk Nabil nak arahkan makanan mana nak keluar, makanan mana nak simpan, lagu tu lah cerita. Pasal kita kan wedding planner. Yang tu memang tugas Nabil. Lepas tu bila Nabil buka saja periuk-periuk yang mana duk ada tu kan, Nabil tengok, Nabil terkejut. Nabil kata, pasal apa? Basi. Ayam masak merah basi. Daging masak, gulai daging, batang pisang, basi. Lepas tu Nabil macam tanyalah dekat tukar-tukar masak makcik-makcik tu kat situ. Makcik, makanan basi ya makcik? Lepas tu makcik tu, basi ya Nabil. Macam mana ni? Tetamu duk mai. Lauk yang mana dah keluar dah dekat atas meja hidangan, okey. Tak ada masalah. Tapi yang mana lauk-lauk yang mana dah cook tu, ada lagi untuk nak bawa keluar pukul 12 sampai ke petang, sampai ke malam cerita. Pakat basi. Tak ada langsung makanan yang ada dekat situ yang okey. Lepas pada itu kan, start pada pukul 12 tu, Nabi tengok, lalat dekat kawasan tempat makan, dekat kemah-kemah orang makan tu, banyak sangat. Sampai lalat ni bukan kata lalat sikit-sikit, kecil-kecil. Lalat jenis perut hijau tau. Lalat jenis hitam besar-besar tu. Jenis bila kata terbang tu, bukan kata setakat terbang hinggap dekat makanan je. Depa jenis hinggap dekat mulut-mulut tetamu ni. Sampai tetamu nak makan pun tak boleh. Duk keh, duk tepih-tepih. Aku kata awak teruk sangat kenduri ni. Lalat mai kok mana? Kawasan lalat ke kampung ni? Nabi pakat tanya. Nabi tanya lah, tuan rumah dah muka macam cuak dah. Tuan rumah macam,
Macam tu dah, tak tahu nak buat apa dah. Jadi kan orang yang mana kelola-kelola kenduri tu kan, orang kampung kat situ yang mana tukar-tukar masak apa semua-semua kat situ, semua pakai muka-muka macam cuak-cuak, macam tak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Lepas tu Nabi kata, ish, pelik kata, awak yang banyak sangat lalat. Pasti pun makanan semua pakai basi. Jadi Nabi tak cakap banyak dah. Nabi kata kat tuan rumah tu, makcik kena jugalah buat keluar duit untuk masak lain, kata. Tetamu duk mai, makanan tak cukup, macam mana ni kita? Lepas tu makcik tu kata, tu lah Nabi, macam mana ni, kata. Jadi kan, orang kampung yang mana duk masak-masak kat situ pun, mereka pun terpaksa buat lain, masak lain untuk masakan tetamu yang nak mai lagi tu. Lepas pada tu kan Nabi duk tanya kat tuan rumah, awak jadi macam ni, kata, pasal apa? Tak tahulah Nabi, pening kepala. Nabi tak fikir apa lagi tau. Masa time tu Nabi macam tak fikir benda pelik lagi. Tiba-tiba Nabi pergi tengok anak dara tak keluar lagi. Kira pengantin belah rombongan lelaki tak mai lagi. Nabi pergi jenguk dekat pengantin dekat dalam bilik. Pengantin pula buat perangai. Dia jadi macam kan pening-pening kepala, nak pengsan tak pengsan, nak pitam tak pitam. Nabi kata, awak ni pasal apa jadi macam ni? Tak tahulah Nabi, dia kata, dia rasa macam nak buka baju pengantin dia ni, nak baling tu, dia nak lari keluar daripada rumah, dia kata macam tu. Dia kata macam tu. Tu Nabi kata kat dia, cuba baca astaghfirullahalazim banyak-banyak. Dia kata, cuba baca selawat, cuba bagi tenang tu diri tu. Awak yang jadi macam ni. Tak tahulah Nabi, saya rasa macam nak teriak. Macam tu pula. Aku bila tengok pengantin perempuan jadi macam tu, anak dara, terus aku terdetiklah hati. Aku kena buat sesuatu. Aku tak cakap banyak. Aku terus baca laqad ja'akum 7 kali. Aku baca. Aku tutup mata, aku baca. Kan? Aku tak kira dah dekat pengantin tu apa semua. Aku baca je dalam hati aku. Lepas itu kan, aku niatlah hati, ya Allah, turunkanlah bala tentera. Bala tentera daripada Allah Ta'ala minta turunlah, kata, tolonglah kenuri kahwin ni, duduk tengah jalan ni. Kesian dekat tuan rumah, malu dia kalau jadi apa-apa. Kata macam tu. Daripada tu, aku tak cakap banyak, aku keluar daripada rumah, lepas aku baca 7 kali tu, aku habaq dekat tuan rumah, kata, makcik, saya rasa kan makcik, benda ni benda yang misteri ni, benda yang tak berapa nak elok ni, duk berlaku sekarang ni kat rumah kawasan kenduri makcik ni, kata. Tu lah Nabi, saya pun duk rasa macam tu juga, macam pelik lah makcik, makanan basi, lok pok semua pakai basi, anak dara jadi histeria macam nak riau tak riau. Awak jadi macam ni, kata. Tak apa makcik, sekarang ni tak suruh fikir apa, sekarang ni minta tolong seorang kampung yang pandai-pandai sikit, duk dekat 4 penjuru. 4 penjuru dewan ni pakai azan. Azan ujung sana, azan ujung sini, azan ujung sana, azan ujung sini. Azan pelan-pelan pun tak apa. Depa buat. Lepas depa buat tu, lepas tu dengar aku baca laqad ja'akum 7 kali. Lepas pada tu, alhamdulillah, aku tengok tetamu mai elok. Lok pok yang mana dah baru masak tu, nasib baik tuan rumah tu ada duit lebih. Elok. Tak jadi apa-apa kelang kabut ke apa masa mula-mula. Lalat tak ada sekok pun. Yang tadi tu beribu lalat tu ada tu sampai ke mulut-mulut tetamu tu, tak ada. Hilang macam orang kutip tok buang. Nampak bagi kat hampa. Lepas pada tu, aku kata, yang ni benda tak elok, memang confirm. Tu tak apalah. Dah habis kenduri apa semua, selesai. Aku pun pilah tanya tuan rumah. Aku kata, makcik, awak yang jadi macam ni. Kelang kabut tadi tau. Nasib baik makcik ada duit nak masak lain. Tidak, tetamu main tak ada elok dah. Itulah Nabil. Sebenarnya, makcik nak habaq lah dekat Nabil. Yang ni sebenarnya kami tahu dah benda ni duk jadi. Awak, kata. Yang ni sebenarnya kes pasal berebut harta adik-beradik. Jadi hari kenduri tu, yang jadi basi lauk semua tu dengan lalat penuh tu, anak dara jadi macam dengan muta-manti tu, sebab dia nak bagi malu muka tuan rumah. Yang buat ni sama-sama adik-beradik mereka juga, bukan orang luar. Santau, dengki kianat nak bagi malu muka tuan rumah, nak bagi padan muka. Sebab itulah yang jadi macam tu.
Ya Allah Tuhan, yang tu pengalaman Nabi yang agak macam kritikal juga tau bagi Nabi. Pengalaman yang for me it's a bit serious lah. Because kalau kata tak handle cepat, kalau Nabi tak suruh masak, habis. Memang lauk pauk tak ada dah. Hincin. Semua pakat basi. Itulah salah satu cerita yang pengalaman Nabi sebagai wedding planner yang pernah Nabil alami. So, jumpa lagi you all. Harap you all enjoy dengan cerita Nabil ni. Share. Jangan lupa untuk semua boleh tengok BTT ni. Okay, bye.